bateri X50 diorang ni cepat sangat kong. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, ya cik. Abang Nasrin Saya, Nasrin. Saya sebenarnya bang, saya pakai X50 ni. Okey. Tapi kereta saya tak sampai 2 tahun, bateri dah kong lah. Bateri dah kong tak sampai 2 tahun Okey. Ramai yang mengadu dengan saya masalah bateri X50 diorang ni cepat sangat kong. Contoh macam abang tadi. Okey, jom saya akan tunjukkan dekat korang. Ada 2 faktor yang biasanya customer terlepas pandang. Yang ini adalah daripada technical staff Proton sendiri yang bagi tahu. So jom saya tunjuk dekat korang. Okey, faktor yang pertama adalah dekat IHU unit korang ni, infotainment head unit korang ni. Okey, biasa korang akan off ataupun ramai juga yang tak off. Diorang terus off engine je, diorang tak off pun IHU ni. So cara yang sebetulnya untuk korang mengelakkan bateri korang cepat kong, korang kena tutup IHU ni dengan sempurna. Ramai akan off macam ni je. Yang ini adalah salah. Cara yang betul adalah korang kena tekan power button ni dan korang kena hold selama 2 ke 3 saat sampai skrin korang blank, hitam, tak ada apa-apa. So waktu ini barulah electricity tu akan stop. Dan faktor yang kedua adalah biasa sangat kita buat tinggalkan kereta tanpa lock. Terutama orang yang duduk dekat rumah landed, rumah bawah, diorang masuk garaj, parking, off engine, keluar, tutup pintu, terus masuk rumah. Salah. Sebab bila korang tak off, korang tak lock pintu, elektrisiti dalam kereta ni masih lagi berjalan, masih lagi mengalir, dan dekat situlah dia akan consume bateri korang. So apa korang kena buat setiap kali turun kereta? Biasakan lock kereta korang. Okay, so kereta korang bateri jadi jimat dan kereta korang terjaga sebab dah lock. So yang saya bagi tahu tadi, staff trainer Proton yang sampaikan. So betul ke salah? Cuba korang komen. So korang rasa video ni bermanfaat tak? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, tekan butang share. Jangan lupa follow saya. Siapa-siapa nak X50, boleh tekan link dekat bio. Jumpa korang dekat showroom.